Okey. Okey, baik. Sekarang adalah cara macam mana saya nak daftar komuniti. Sebab komuniti website adalah dua entiti yang berbeza. Okey. Macam Maliga Cinta, ini adalah untuk end customer ataupun pengantin, ataupun pengantin baru ke lama, dia nak cari vendor, list vendor. Tapi community adalah website yang another site. Ini adalah untuk pengguna ke, pengantin ke, vendor-vendor ke untuk collaborate each other. Dan korang boleh chat each other dekat sini. So community adalah sangat penting lah untuk korang daftar. So cara untuk pergi kat community, tekan saja community ni, link. Dia akan pergi buka another tab. Dia akan buka, nampak ni. Kalau tengok kat atas ni, community.maligacinta. So lain lah. Macam ni maligacinta.com kan. Ini kira subdomain untuk community Maliga Cinta, community.maligacinta.com. So sama je cara dia, tekan login. Untuk sign up sangat mudah, register. Nampak ni, tekan login, bawah ni ada sign up. So masukkan saja maklumat apa korang. Okay. Username, unique username jugalah. Korang kena letak unique username juga. Okay. Password korang, masuklah strong password kan. Next. First name korang siapa? Masukkan nombor telefon, contoh dan pilih role. Kalau korang pengguna ataupun pengantin, korang letaklah pengantin ataupun pengguna. Tapi kalau korang adalah vendor kahwin, korang select vendor kahwin. Kalau pengguna, select pengguna. Okay. So vendor kahwin. Dan dapat tahu di mana, contohlah Google search, contoh register an account. Memang tak boleh lah rasanya, sebab this email already registered. So please choose another one. So kalau korang dah register, sedia ada dah register, korang tak boleh nak register lagi sebab korang tinggal login saja. So kiranya email ni dengan username ni dah ada account dah dalam ni. So tinggal login sajalah. Macam tu. Login sama juga. Login sama juga cara dia. So login kat sini. Guna apa maklumat korang. So login. Nampak? Macam tu saja. Bila pergi tekan community, nampak kat sini korang boleh korang communicate each other. Korang boleh like, okay? Korang boleh komen, korang boleh buat apa yang cakap, boleh collaborate each other kat sini. So anything, info apa-apa semua akan masuk kat sini. Vendor, group vendor. Make sure korang masuk group vendor dan bakal pengantin. Dan mana-mana group yang korang rasa nak lah. Okay, itu saja. Terima kasih.